ada apa je dekat Kota Kinabalu Sabah ni? Mai saya share tempat korang wajib pergi satu family dekat Kota Kinabalu Sabah bah. Sampai je dekat KK, kami terus pergi ke Mari-Mari Cultural Village. Perjalanan nak ke sini ambil masa dalam 40 minit. Korang akan ada guide yang bawa jalan-jalan sambil cerita tentang sejarah dan budaya setiap suku kaum Sabah yang ada dekat kampung budaya tu. Boleh tengok orang rumus buat api guna serat buluh, try bermacam jenis makanan tradisional macam kuih jala kaum Bajau, linapak kaum Karazan Dusun, rasa madu keluluk fresh dan banyak lagi. Yang paling best, enjoy persembahan tarian pelbagai suku kaum Sabah. Nak je menari sekali pun boleh. Kalau korang plan nak jalan-jalan sekitar bandar KK, boleh ke pasar craft tangan KK. Mak-mak confirm suka nak cuci mata kat sini sebab banyak aksesori mutiara yang cantik-cantik dan souvenirs pun banyak pilihan. Datang Sabah ni, kalau tak shopping seafood tak lengkap lah kan. Sekitar pasar craft tangan ni juga ada banyak kedai-kedai kecil yang jual seafood kering macam ikan bilis mata biru, amplang pelbagai perisa, kuih cincin dan banyak lagi. Kena pandai tahu menawar lah sikit baru boleh beli banyak. Sebelah pasar craft tangan, korang boleh usah seafood segar dekat pasar-pasar KK. Memang nambah mata tengok ikan besar-besar. Yang rare pun ada juga. Korang rasa harga kat sini lagi murah atau lebih kurang sama je macam kat Semenanjung? Korang pun boleh borong coklat dekat Coco Kingdom KK. Semua coklat kat sini memang diperbuat daripada biji koko Sabah. Paling unik, Coco Bean Dark Chocolate ni. Ada satu biji coffee bean tau dalam setiap biji coklat tu. Last sekali, jom bergambar dekat Jambatan Gantung Tamparuli. Enjoy dulu persembahan daripada Persatuan Seni Budaya Tuaran. Memang cantik bergambar kat sini dengan pemandangan sungai tu. Tapi kalau gayat, ambil gambar daripada bawah je lah. Next, kami akan share tempat best dekat Kundasang pula. Follow Excited.my kalau tak nak terlepas.